Bulan puasa tahun ni mana dah ada orang makan lamb shank. Lah ni trend baru orang makan lamb neck ataupun tengkok kambing, nampak? Padu dengan kulit dia, dengan lemak dia, dengan isi dia. Kena mata putih. Jadi, Mamu nak perkenalkan dengan hampa. LC Biryani 1949. Biryani tengkok kambing, nampak? Dalam satu set talam ni dia bagi semua benda ni, termasuk dengan bergedil kambing, ayam goreng tengkok kambing. Lepas tu dia bagi murtabak. Hampa tengok mercip. Dia main tengkok kambing berkilat. Nampak ada ubi pula kat tepi, ada telur apa semua. Semua benda ni dalam satu set talam. Jom kita mulakan dengan talbina. Talbina ni adalah hidangan ataupun manisan kegemaran Rasulullah yang disediakan oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah buat benda ni, Rasulullah dia makan. Alright, lepas tu bubuk lambuk daripada lain ke kamu baru ni dulu. Teringat zaman muda-muda kecil-kecil dulu jom kita sebut dia main course. Nasi biryani daripada depa ni lain clear ni, makan saja pun sedap sebenarnya. Lepas tu kita bakar kambing dia lah. Kambing dia ni cicah pula dengan ni dia punya sambal garam ni. Nama dia sambal garam. Makan memang terangkat ujung berada, mata putih Okey, ni pula nama dia acar buah. Acar buah ni hampa BBNU ni kena makan, kena belajar makan acar buah ni, kena kalau nampak tak terangkat. Padu. Mau tak padu, nampak? Dalam ni juga nasi dia ada kismis, ada ubi yang ditanam dalam nasi. Lepas tu dia ambil ayam 42 ni sedap, berempah elok, memang rangup di situ. Yang ni dalca dia memang dia bubur semua segala maneka dalam tu. Makan dengan dalca dia, kalau nasi ni rasa masam semua cukup, memang padu bang. Jilat jari ni, habis jari sendiri, jilat pula jari member. Dipendekkan cerita, LC Biryani 1949 daripada LC Restoran Kampung Baru Kuala Lumpur ni memang padu dan sedap. Mamu highly recommended. Jadi hampa nak Mamu review kat mana lagi? Hampa cuba komen kat bawah tengok.